Okay, bagaimana saya mula mengajar? Untuk sesiapa yang tak tahu, saya merupakan tutor sepenuh masa tapi bukanlah cikgu sekolah. Saya tiada kelayakan mengajar pun. Saya cuma ada kelayakan profesional dalam bidang berlainan. Bagaimana saya bermula? Di sini saya mahu ceritakan saya, Cikgu ZZ daripada Akademi ZZ. Kelayakan sebenar. Saya sebenarnya punya kelayakan perakaunan profesional ACCA yang diperolehi dari Dublin Business School di Ireland. Saya kembali di Malaysia, saya sempat bekerja di firma Big Five iaitu KPMG, tapi tak sampai 2 tahun pun sebelum saya berhenti. Kenapa saya berhenti? Panjang ceritanya, tapi saya nak pendekkan saja. Bekerja di pejabat maka gaji tak serasi dengan saya. Itu aja. Sebenarnya saya mahu jadi ejen saham amanah suatu masa, tapi setelah beberapa bulan jualan sangatlah kecil. Pada masa sama saya cuba juga jadi ejen insurans, juga tak membuahkan hasil. Saya meminati produk kewangan mungkin sebab berlatar belakangkan perakaunan, tapi menjual adalah skill berlainan. Akhirnya saya terdesak sehinggalah saya terpaksa jual SIM card. Titik permulaan. Ketika itu saya sudah buntu, tiba-tiba sahabat baik saya dari kecil iaitu Jaja mencadangkan ini. Apa kata kalau kau jadi cikgu tuition matematik? Katanya dia teringatkan bagaimana saya berkebolehan mengajar MMAT ketika study group masa SPM dulu. Kata Jaja lagi, aku boleh perkenalkan kau pada ejen tuition, Encik Khairul. Rupanya Jaja sendiri pernah jadi tutor sambilan ketika zaman kolej dulu, dan Encik Khairul ni yang membantu dia mencari tugasan. Saya fikir, okey, boleh sangat. Terus balik rumah dan saya terus beli buku rujukan matematik dan MMAT. Di sinilah ia bermula.